Nama apa? Zim. Zim apa? Budak iPad. Budak iPad. Kenapa budak iPad? Sebab dekat kereta habis sarung bawa iPad. Lepas tu orang kata wow lah. Oh, viral lah. Tak ada viral tapi tak tahu lah. Sekarang kau tak rekod pula? Ha? Tak tahu lah. Introvert. Introvert pula. Ya, Asal mana? Sepang. Asal Sepang. Jauh Sepang. Sekarang kat KL ni. Shooting. Kau artis ke apa? Shooting. Cinematic. Umur berapa sekarang? Oh, 28. Umur 28 sekarang. Dah kahwin belum? Belum. Belum. Awal lagi. Soalan paling famous. Pernah bercinta tak? Pernah? Dengan dia lagi ke dah putus lah? Dah putus. Dah putus lah? Muka macam kau dah putus? Dah putus lah. Lepas tu ni siapa? Inilah kerasa yang lama. Dia bawa seorang perempuan. Lepas tu, dia siapa? Inilah girlfriend saya. Oh, girlfriend. Tadi kata dah putus. Apa? Tipu. Yang putus tu orang lain. Putus orang lain. Nak cerita yang putus ke nak cerita yang sekarang? Yang sekarang lah. Yang sekarang, okey. Takut. Depan muka takut. Apa effort yang dia buat sampai kau pilih dia? Selalu chat. Lepas tu apa-apa kalau macam dalam keadaan sedih dia datang kan. Macam mana kau tahu dia datang time kau sedih? Sebab tak tahu lah. Tak tahu pula. Apa benda yang kau yakin sangat dengan dia? Saya rasa yakin lah sebab dia dekat tempat lain pun dia macam dah memang tak nak pandang lelaki langsung lah. Nampak lelaki macam yakin ke? Confirm. Confirm yakin? Sure pasti. Walaupun dia sebenarnya tengok sekarang, tapi kalau dia tiba-tiba video ni keluar FYP dia, apa yang kau nak cakap dengan dia? 我很想你，我很爱你，我爱你，我爱你，mahal kita, love you.